A10 juga dibina dengan sistem sandaran berganda daripada hidrolik, elektronik sehinggalah sistem sasaran. Salah satu ciri paling luar biasa ialah sistem kawalan manual reversion. Jika pesawat kehilangan semua cecair hidrolik, juruterbang masih boleh mengawal pesawat dengan menggunakan kabel dan takal, seolah-olah terbang seperti era 60-an dulu ataupun zaman Perang Dunia Kedua dulu. Untuk komunikasi, A10 dilengkapi dengan 4 radio berbeza. Salah satunya ialah radio LARS, L-A-R-S, iaitu radio khas untuk operasi mencari dan menyelamat, membolehkan juruterbang berkomunikasi dengan kru yang tebak jatuh di kawasan musuh. Ramai kata bila juruterbang menarik picu Gao 8 Avenger ini, pesawat ini berhenti di udara. Itu tidak tepat. Tetapi memang benar gegarannya sangat kuat sehingga seluruh kokpit bergegar dan juruterbang boleh bau asap dan gas dari meriam yang masuk ke ruang kokpit. Sebagai pesawat serangan rendah dan perlahan, A10 mengalami tekanan graviti sekitar 4 hingga 5 G semasa melakukan maneuver keluar dari kawasan tembakan musuh. Sebelum A10 boleh memuntahkan peluru-peluru pemusnahnya, ia perlu dipersiapkan dan proses pemunggahan pelurunya adalah sesuatu yang luar biasa. Sistem yang digunakan dikenali sebagai Ammunition Loading Assembly, ALA, atau lebih mesra dipanggil dengan The Dragon. Ia direka khusus untuk memuatkan peluru 30mm ke dalam Gao 8 Avenger secara automatik dan cekap. Peluru akan dimasukkan ke dalam sistem ini, bergerak melalui alur-alur khas dan dipindahkan ke dalam meriam. Proses ini mengambil masa antara 30 hingga 45 minit dan menariknya jika diperlukan sistem yang sama juga boleh digunakan untuk mengeluarkan semua peluru dari pesawat. Setiap butir peluru seberat hampir 3 paun dan saiznya lebih besar daripada botol air mineral biasa. Inilah senjata yang menjadikan Warthog itu ditakuti.